Masya Allah, tabarakallah. Di hari 3 Ramadan ya, bertemunya saat ataupun situasi dua senario ataupun situasi mustajabnya doa. Yang pertama sekali, kalau boleh lihat kat sini, tengah hujan, dan pada masa sama kita sedang berpuasa sekarang di hadapan juadah makanan. Jadi apa yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, kalau waktu hujan ini, doa yang patut kita baca ialah Allahumma sayyiban nafi'a. Kita ulang lagi sekali, sama-sama kita baca Allahumma sayyiban nafi'a. Apakah maksudnya? Sahabat semua boleh rujuk kepada teks di atas ini. Dan macam saya cakap, hari ini dua senario, dua situasi. Waktu hujan, kita berpuasa, dan di hadapan juadah makan sebelum berpuasa. Jadi anda boleh lihat, itu yang sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa. Doalah apa-apa, minta kepada Allah SWT ialah sebelum kita berbuka puasa itu di hadapan juadah makan kita. So pastikan banyakkan berdoa di saat ini. Rugi sangat kalau tak ambil peluang ini. Doakan keampunan untuk diri sendiri, keampunan untuk ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Doalah apa-apa. Nak minta kereta baru pun, doalah saat ini. Anda belajar sesuatu ini? Kalau ya, komen Alhamdulillah, like dan follow saya, dan jangan lupa sebar-sebarkan video ini untuk kawan dan keluarga anda.